Encikgu, hospital tempat ibu Cik Lin bersalin dulu terbakar 10 tahun lepas sebab pendawaian elektrik. Seluruh bangunan wad dan bilik rekod habis hangus terbakar. Fail perubatan, senarai jururawat, semua data hospital yang berkaitan musnah sepenuhnya. Siasat tu. Kalau ada tinggal kad vaksin pun, carikan untuk saya. Baiklah. Oh ya, di hospital tu pakar pemakanan dan psikologi dah sampai. Laporkan keadaan Sin pada saya setiap 2 jam. Encikgu, Cik Lin dah discharge dah pun. Apa dia? Pemandu cakap lepas Encik keluar pagi, Cik Lin terus pergi ke ibu pejabat. Dah lebih 4 jam dah ni. Baru sekarang awak bagi tahu. Encikgu, Encik pun kenal Cik Lin. Bila dia dah buat keputusan, memang tak ada siapa boleh halang. Lupakanlah. Tak payah nak halang dia. Bila dia dah nekat, memang tak ada siapa boleh halang dia. Suruh orang jaga dia diam-diam. Kalau apa-apa jadi pada dia, awak tahu akibat dia. Baiklah, saya faham. Selamat pagi, Cik Ling. Pagi. Cik Lin, kenapa tak cuti beberapa hari lagi? Susun semua data prestasi masa saya cuti sakit hari tu. Letak atas meja saya nanti ya. Baik, Cik Lin. Lupa pula. Masa saya tak ada hari tu, ada apa-apa yang berlaku? Cik Lin, ada yang kata selepas Cik Lin cedera pada hari tu, Cik Xiao Yue akan ambil alih jawatan Presiden Cik Lin. Baguslah, Ling Xiaoyue. Hal antara kita ni, saya akan selesaikan satu persatu, jadi tunggu je lah.